Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So hari ni aku nak tunjuk aku nak pasang double stand untuk Gixxer 250 ni. Aku tak pernah pasang lagi, aku pun first try, so aku try depan korang lah. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar lah. Ok, ni barang-barang yang dia bagi. Ni dia punya stand. Kalau tengok dia punya quality stand ni nampak solid, tapi tak berapa cantik lah finishing dia. Nampak tarik-tarik welding tu semua nampak lah. Tapi tak apalah, yang penting functional, benda pun duduk bawah kan. So stand ni dia datang simple je. Yang ni dia punya stand, yang ni dia punya getah penahan, aku dah pasang kat sini. Ni dia punya bolt and nut. Lepas tu ni dia punya spring. Yang paling mencabar yang ni lah. Sangat-sangat ketat ni. Kalau tengok dia punya spring ni memang ketat. Aku tak tahu boleh lepas tak boleh lepas. So sekejap lagi aku pasang, aku takkan ketatkan lagi dia punya bolt and nut. Aku just letak dulu situ, and then aku pasang spring ni bagi ngam dulu, baru aku ketat lah. So guys, harap korang boleh nampak dengan jelas proses pemasangan double stand. Bolt and nut ni, dia punya tapak ni, dengan bolt ni kita masuk kat lubang ni. Ada kiri kanan ada. Okey, selamat menonton. Sekejap aku nak buat kerja. Pasang mic sini. Okey. Yang ni macam mana? Okey, yang pendek. Yang kecil ni dia akan duduk dalam yang besar. Dia akan duduk macam ni. Kalau korang tengok dia punya alignment ni macam tu lah. Dia memang buat bagi bersilang supaya tak tercabut. Lebih secure lah. So yang panjang ni belah sini, kat sini ada tempat cakok dia. Panjang duduk kat sini, yang pendek duduk dekat tongkat. Cuma aku tengok ni, yang panjang ni, aku rasa macam sepatutnya yang ni duduk di belah dalam lah. Tapi okey, macam ni, belah dalam baru ngam. Okey, jap kita pasang dulu double stand. Dia punya skru ni saiz ni lah, saiz 14. So kena ada dua. Aku tak ada dua, aku ada satu je. So sekejap lagi nak tighten, aku terpaksa pakai spanner hidup lah. Dan spanner hidup ni sebenarnya tak bagus lah. Bukan untuk apa, benda yang kita nak ketat kan, nak pasang ketat-ketat kan. Takut dia boleh loose, boleh bulat. Masalah juga sebab dia kat belakang ni ada thread tau. Belakang ni ada thread. So kau just tak boleh nak hang tight, kau kena ketatkan terus. Kalau ada soket lagi bagus lah. Masuk dia punya spring. Finally. Rupanya stopper tu kena buang dulu. Stopper tu kena buang dulu baru dia senang masuk. Okay, time untuk settle spring. Aku ingat nak kena guna shear strength, apa sejadah strength yang kau ada semua nak kena guna. Sebenarnya kau cuma kena teknik yang betul. Tapi biasalah first time pasang. First time pasang ni tak tentu kan? Kita tak tahu, kita tak pernah buat kan. Ya. Sampai urat-urat semua. Jatuh. Finally jatuh aku punya GI mic mini. Calar sikit.
Punca dia aku lupa nak bawa magnet dia. Tak apa. Aku sebenarnya takut sikit dengan spring ni. Takut terbidas. Senang je kalau dah tahu. Okey. Siap. 2 spring dia. So sekarang baru aku pasang balik dia punya stopper. Ni tadi aku ikat getah macam ni. Sekarang dah boleh cabut dah getah ni. Sekarang kena pasang dia punya stopper tu. Kalau tak pasang stopper tu, takut dia langgar. Tak ada lah langgar rantai pun. Tapi kena pasang lah untuk safety. Dan bila dah buka nak pasang balik, susah sikit lah stopper ni kalau kat sini. Atau second idea, ketatkan dulu. Tapi kalau ketatkan dulu lah. Ketatkan dulu baru pasang dia punya stopper. So inilah hasil dia lepas dah siap pasang tongkat double stand. Memang steady. Memang senang lah kerja-kerja. Nanti nak liut rantai, nak cuci, memang senang. So video semalam tu putus sebab memory full. So yang ni ini stopper yang aku cakap tu lah. Kat sini ada satu stopper, getah stopper. Kalau korang nak pasang, getah tu jangan pasang dulu. Baru senang korang nak tarik spring tu. Kalau getah ni korang pasang dulu, nak tarik spring tu memang rabak. Memang aku sampai sakit bahu lah, sakit badan lah. Punya paksa tarik kan. Last teknik yang salah, cara yang salah. Bila dah tahu cara betul, memang senang. Dan ni tarik minyak ni, aku rasa punca dari rantai ni lah. Rantai ni dia pakai grease. Tengok rantai dia. So bila naik kena hujan, dia dah cair sikit ke apa ke, ataupun panas ke kan, dia cair, dia jadi kotor kat sini. So nanti aku akan hantar kedai suruh cuci lah rantai dia. Tarik minyak tu. Rantai cuci sendiri lah. Rantai pun hantar kedai cuci kan. So guys, inilah. Okay, ni windshield yang aku cakap ni. Memang bapak tinggi dan tak berapa cantik lah. Pada pandangan aku tak berapa cantik. Tapi untuk function memang sangat-sangat function. Dia punya angin tu memang dia tutup sampai paras separuh daripada muka, memang tak kena angin. Bukanlah tak kena langsung, cuma tak kena wind blast tu tak kena. So aku rasa kalau aku buat video POV ke apa ke, mungkin lagi selesa kot dengan motor ni berbanding SR tu. Sebab windshield ni tinggi kan. Tapi ke depan hari aku nak tambah lagi, nak tinggikan lagi handle. Lepas ada tinggikan handle, lagi-lagi tinggi lah. Sebab windshield ni ikat dekat sini. Lepas tu pula handguard apa semua. Sekarang ni salah satu dia nampak pelik sebab dia tak siap lagi. Sebab motor naked tiba-tiba pakai windshield tinggi, memang nampak pelik sikit lah. Tapi bila aku dah siapkan setup mini touring aku tu, masa tu akan nampak, oh sebab tu lah windshield tinggi. Dia akan nampak sesuai. Walaupun tak cantik, tapi nampak dia punya function tu untuk apa. Belakang aku pakai tailback. Aku tak pakai box sebab nak keluar masuk Woodland tu senang sikit kalau tak ada box. Kalau ada box, nanti kau kena buka box. So aku malas nak buka. So aku pakai tailback lah. Okay guys, cuma kalau korang nak tengok perjalanan motor ni dengan aku, korang stay tune lah. Sebab aku takkan modified sekaligus serentak semua benda. Aku akan buat sikit-sikit lah. Kita rasa motor tu standard macam mana. Lepas tu dah bosan, tambah sikit. Lepas tu bosan, tambah sikit. Baru rasa ronok dia tu kan. Kalau one shot keluar kedai terus modi dah tak tahu standard dia rasa macam mana kan. So ni POV, point of view dengan windshield tu lah. Kau pegang handle paras tu, so windshield nampak paras ni lah. Not bad lah, not bad. Walaupun design dia tu tak garang, tapi nampak dia punya function lah. Dan satu lagi lah, kalau korang tengok bila dia terapung macam tu, orang cakap pelik tau. Bagi aku memang pelik jugalah. Tapi bila aku tengok dari jauh, aku tak tengok apa
tak nampak yang windshield tu dekat kepala tau, sebab dia nampak macam terpisah. So nampak macam ni still nampak rupa asal motor tu. Tak tahu lah, itu nak pujuk hati je lah. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe, dan stay tune for the next video, Gixxer 250. Assalamualaikum.